Kita ambil satu contoh. Datang satu orang bagi tahu kat kita, no, dekat sekolah Sungai Tinggi ada satu orang cikgu baru. Mula-mula kita tak tahu. Sekarang ni sebab orang ni datang bagi tahu, kita pun dapat tahu lah. Di sekolah Sungai Tinggi ni ada satu orang cikgu baru. Cikgu baru ni pula keturunan raja, anak raja. Nama dia Raja Bainun. Nama dia Raja Bainun. Cikgu baru di sekolah Sungai Tinggi, nama dia Raja Bainun. Ni contoh lah ya. Tadi kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Rupanya di sekolah Sungai Tinggi ada cikgu baru masuk, nama dia Raja Bainun, anak sultan. Sekarang ni kita nak pergi jumpa dia, nak berdatang sembah. Ampun tuanku. Okay? Bolehkah kita pergi sekolah Sungai Tinggi, dia baris 40 orang cikgu di sana, kita datang sembah, kita pilih. Yang mana satu? Raja Bainun ni. Boleh tak kita pilih? Kita tak boleh pilih. Sebab apa? Kita tak tahu sifat-sifat Raja Bainun ni tadi. Dia baris 40 orang. Okey, cuba sembah yang mana satu Raja Bainun. Kita tak berhenti nak sembah. Akhirnya kita sembah kot jauh je. Ampun tuanku, sebab takut salah orang. Kalau pergi dekat-dekat tadi kita pergi sembah, kena tukang kebun. Bukan Raja Bainun. Ya? Tu sebab kita kena belajar sifat 20 ni. Apabila kita tahu sifat-sifat Raja Bainun ni, barulah kita boleh pergi sekolah Sungai Tinggi. Dia letaklah 40 orang cikgu, kita boleh pilih yang mana satu Raja Bainun. Barulah kita boleh datang sembah tepat dengan dia. Contohnya, sifat yang pertama. Raja Bainun ini seorang lelaki. Orang yang mai kat kita tadi beritahu Raja Bainun ni lelaki. Nasib baik dia beritahu sifat tadi, Raja Bainun lelaki. Kalau tidak, kita ingat perempuan. Kita pergi kat mana-mana cikgu perempuan, kita pun datang sembah. Ampun tuanku, rupanya salah. Bila salah sembah ni bahaya. Salah sembah ni bahaya. Lepas ni kita tengok apa bahaya salah sembah. Jadi bila kita dah tahu sifat yang pertama, kita pun pergilah sekolah Sungai Tinggi. Barislah 40 orang cikgu, kita tengok 20 orang cikgu lelaki, 20 orang cikgu perempuan. Kita boleh kelas tak yang mana cikgu Bainun, Raja Bainun? Boleh kelas tak? Sebab sifat pertama kita dah tahu, dia ini seorang lelaki. Jadi cikgu perempuan dah tentu bukan Raja Bainun, kita tolak tepi dah. Sifat kedua pula, orang tu bagi tahu pula, sifat yang kedua, Raja Bainun ni orang yang tinggi. Dah dua sifat dah. Daripada 20 orang cikgu lelaki tadi, kita tengok 10 orang rendah, 4 orang sederhana, 6 orang tinggi. Kita boleh kelas tak? Boleh kelas tak? Sebab kita dah tahu sifat. Jadi 10 orang rendah kita tolak tepi, 4 orang yang sederhana tolak tepi, tinggal 6 orang yang tinggi. Kita belajar lagi sifat dia. Cikgu Raja Bainun ini, dia ni ada risai. Kita tengok ada 2 orang je ada risai. 4 orang je tak ada risai. Kita boleh kelas tak? 2 orang ni lah Raja Bainun, antara 2 orang ni. Belajar sifat dia lagi. Raja Bainun ni gigi dia jongang sikit. Kita tengok antara 2 orang ni, satu gigi dia elok, satu gigi jongang. Kita boleh tahu tak mana satu Raja Bainun? Dah tentu boleh. Sebab kita belajar sifat-sifat Raja Bainun. Jadi berbeza antara orang yang belajar sifat dengan orang tak belajar sifat. Siapa tak belajar sifat, dia pergi sekolah Sungai Tinggi, dia tak tahu nak sembah yang mana. Nak datang sembah yang mana ni? Sifat-sifat tak kenal. Tapi orang yang belajar sifat tadi, dia boleh kelas lah. Kelas. Yang tu Raja Bainun. Ni beza dia antara ilmu sekadar tahu saja dengan ilmu kenal. Seboleh-bolehnya kita menyembah Allah ni, kita nak sampai ke peringkat kenal. Kalau lebih tinggi lagi, peringkat faham. Dapat peringkat kenal pun jadilah. Sebab dah tentu kita tak salah sembah. Bayangkan, orang yang tidak belajar sifat-sifat, dia pergi ke sekolah Sungai Tinggi tadi, berbaring 40 orang cikgu, dia pun pergi datang sembah. Dia kata mana satu Raja Bainun, dia pun tak tahu, dia pergilah seorang-seorang, ampun tuanku. Rupanya salah. Terkenal kepada tukang kebun, ataupun terkenal kepada cikgu koperasi. Sedangkan Raja Bainun yang sebenar ada tepi itu, apa perasaan Raja Bainun tadi? Dia marah tak? Dah tentulah dia marah. Sebab kita tersalah semua. Sepatutnya sembah ampun tuanku dekat dia. Tiba-tiba kita pergi sembah dekat cikgu koperasi. Dah tentu dia marah. Macam itulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya kita tersalah sembah, kita sembah benda lain, tapi kita anggap macam Allah. Allah marah tak? Sudah tentu Allah murka. Kita ambil contoh. Macam kita lah hari raya. Duduk sebaris, adik-beradik kita. Anak-anak saudara pun datang ramai-ramai nak bersalam. Mereka pergi dekat Pak Dong.
Selamat Hari Raya Pak Long, maaf zahir dan batin. Mai dekat Mak Ngah, selamat Hari Raya Mak Ngah, maaf zahir batin. Mai kat kita, dia letak tak kena tempat. Selamat Hari Raya Monyet. Dia kata macam tu kita. Kita marah tak? Mesti kita marah. Sebab dia panggil kita monyet. Letak tak kena tempat, mesti orang marah. Kita berjalan di pasar malam, jumpa kawan kita. Woi buruk. Kan? Kita rasa marah tak? Mesti kita marah, dia panggil aku buruk. Letak tak kena tempat. Jadi kita manusia pun kalau letak tak kena tempat, kita marah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembah salah tempat, dia pun murka juga lah. Sebab tu dia katakan dosa syirik ni dosa yang tidak terampun. Dosa syirik, dosa tidak terampun. Jadi bahaya yang pertama, takut tersalah sembah. Sebab itu kita kena belajar ilmu sifat 20. Sebab yang kedua, bahaya yang kedua, terbatal seluruh amalan. Bila kita sembah selain daripada Allah, kita punya semayang ni tak laku. Kita punya puasa pun tak laku. Kita punya haji pun semua bakat tak laku. Sebab dah salah semua. Ya, salah semua. Rupa kita simpan duit. Dapat gaji dia simpan RM200 setiap bulan. Simpan 30 tahun kerja, simpan. Rupa-rupanya kita simpan tu masuk akaun orang lain. Jadi bila kita pencet, umur 56, 58 dah pencet, nak pergi ambil duit, ada tak dalam akaun kita duit? Tak ada. Sebab kita dah salah masuk akaun. Mak dapatlah pada orang lain duit kita 200 sebulan dari itu. Kita tak dapat, kosong. Sebab salah masuk akaun. Bahaya yang ketiga, kiranya kita tidak belajar ilmu sifat 20, sekiranya kita gagal mengenal Allah, ialah kita akan gagal semasa sakaratul maut. Masa kita nak mati tercungap-cungap tu, dia akan datang macam-macam benda. Datanglah syaitan. Datanglah merupa macam mak bapak kita. Datanglah merupa macam guru-guru agama kita. Datang pula semua indah-indah. Luas lebih daripada langit dan bumi. Cantik, berseri-seri, bau wangi. Dia kata, akulah Allah. Hati kita, etikat kita macam mana? Kita nak mengaku ke tidak? Kalau tak mengaku lagi, takut la ilaha illallah kita tak diterima. Kita tak sembah Allah. Kalau kita nak mengaku, takut salah tempat. Main 10 macam benda. Semua cantik-cantik, semua indah-indah. Yang ni kata, akulah Allah. Yang ni pula kata, akulah Allah. Yang lain pula kata, aku Allah. Yang mana satu Allah ni? Bila kita tidak belajar sifat-sifat, kita akan selaru macam tu. Sampailah kita mati selaru. Tak sempat nak pilih yang mana satu Allah. Tu bahaya. Datang pula dalam rupa mak bapak kita. Dia main merupa, contohnya lah. Ni bapak nak pesan, pilih yang ni. Yang ni lah Tuhan kita. Bapak dulu masa nak mati pilih yang ni lah. Tengok sekarang bapak sihat je duduk dalam syurga. Kita pun betul lah kot lah. Kita pun yang ni lah Allah. Kamu lah Allah, mengaku. Etikat hati kita, niat hati kita kata yang ni lah Allah. Rupa-rupanya bukan. Jadi kita mati dalam keadaan macam mana tu? Kita anggap kita tak sembah Allah, kita sembah yang selain daripada Allah. Jadi dia main dalam rupa guru kita, ulama kita. Mainlah dalam rupa Ustaz Khairani ke siapa akan main-main. Dia kata, ni aku dulu mengajak kamu sifat 20 ni. Yang nak tahu yang mana Allah, nun Allah, yang warna kuning tu Allah. Yang luas macam langit dan bumi tu. Yang tu lah Allah. Cantik, berseri-seri, berkilau mata kita tak boleh nampak. Yang tu Allah. Baik kamu mengaku yang tu Allah. Kan? Kita